Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita ada sebiji Myvi. So apa yang dia nak buat hari ni ialah dia nak turun dia punya gearbox. Lepas tu dia nak pasang dia punya external ATF oil cooler, dengan sekalian tukar dia punya tie rod end dengan rear end. Jadi yang bahagian atas ni kita cuba clearkan. Semua cooler ni kena buang, minyak kena buang, kena standby lah. Minyak dalam 6 botol macam tu lah. Jadi jam tengah buka bawah-bawah ni. Jadi kita akan cabut dia punya dry shaft. Gearbox ni pernah buat turun dulu kan? Tapi dia ada leaking. Jadi owner dia nak buat sekali jalan lah, tukar dia punya seal dalam. Lepas tu tie rod end dengan rear end ni sekejap lagi kita akan buka. Alright. Lepas tu dia punya lawan pun dah koyak ni. Tak ada apa. Lain kita tunggu lah lagi tengok macam mana Sekarang ni kita cuba buka dia punya dry shaft ni dulu, kita cabut. Dari buka dry shaft ni kita kena cabut lah, pisahkan lower arm ni. Alright. Kaliper ni kena buka, baru senang buat je. Pisahkan lower arm. Lepas tu baru boleh tarik dia punya dry shaft keluar. Okay, sekarang kita buka dia punya dry shaft. Nut size 30. Size 30. Lepas tu kita buka dia punya lower arm. Dan kita akan pakai special tool lah untuk keluarkan dia punya lower arm ni. Pisahkan lower arm ni daripada knuckle ni. Pastikan kaliper kena cabut dulu lah, baru nampak kerja. Okey. Lepas tu nak keluarkan dry shaft tu kita kena pakai tu benda tu. Baru senang buat kerja. Jadi kita cabut ni dulu. Ok, sekarang kita kena buka dia punya starter lah. Nak turun gearbox kita kena buka dia punya starter. Ok, starter ada kawasan dia. Dia punya tu saiz 12. Buka satu kita boleh masuk punya lubang screw flywheel. Ok, dah ada settle. Buka screw flywheel. Mounting ni kena buka lah. Mounting sini kena buka. Segala skru bawah-bawah ni kita akan buka lah. Ni size 14. Lepas tu yang ni size 12. Dia ada 1, 2, ada 6 biji semua skru flywheel. Ikat dia punya top converter lah. So atas ni kabel semua kita dah cabut. Skru semua dah buka, tinggal nak turun ni lah gearbox. Ok, jom kita buat turun gearbox. Ok, so gearbox kita dah buat turun. Jadi tak ada bocor pun. Mungkin bocor kat sini kot kan. Dia melempar meleleh kat sini, ataupun dia punya oil sump ni bocor. Dia nampak menitik kan. Tapi nak tak nak kita kena buka agak dia punya housing ni. Buka sekali jalan. Sekali baru kita akan tukar dia punya o-ring oil pump ni. So kita kena buka dia punya skru ni, keliling ni. Dan kita akan cabut dia. Alright. Ok, so kita cabut dia punya flywheel ya. Kita tengok sini macam tak ada leaking kan, tengah-tengah tu bersih ya. Kenapa pasal minyak ni? Tapi tak apa, kita buka sekali jalan. Ok, so kita cabut sekali dia punya housing ni. Right, buka dia punya skru keliling dia, dan kita buka dia punya oil pump ni. So pastikan bahagian-bahagian sini semua nak kena bersih. Tadi gam memang banyak lah. Jadi kita akan bubur gam dia balik. Alright.
dan kita akan tukar dia punya o-ring. Ni o-ring dia ni, o-ring untuk oil pump. Yang baru yang lembut kan, kalau yang lama punya dia dah keras. Yang ni siap boleh ni lagi. Ok, dah settle. Ok, dia punya seal torque converter kita dah pasang. Alright, lepas tu yang ni kita sapu grease je lah. Dia punya o-ring ni, o-ring ni yang lama dah keras, so yang ni dia lembut sikit. Ok, pastikan dia punya ni skru ni ada washer cooper lah. Kalau tak ada washer tu bahaya, nanti dia akan bocor. Washer cooper ni special. Tadi 2 biji tak ada, so sekarang kita bubuh balik washer tu. The next day. Ok, gearbox kita sudah naik, dah naik balik semua. Ok, dah ikat bracket semua cun. Lepas tu kita tukar sekali dia punya anti roba bush. So yang ni yang lamanya, tengok dah pecah, dia kena minyak pecah ni. So yang ni yang baru. Jadi yang baru kita kena potong sini bahagian sini. Dia agak sempit sikit tapi sebelum kita masuk dress shop, kita buka dulu halang-halang kan. Okay, so halang-halang dah buat keluar dress shop tu, kita tukar sekali dia punya rear end dengan tyre end ni pun kita tukar. Masuk seri red bush, anti roba bush pun dah tukar. Dress shop semua dah masuk balik, dah ikat, pastikan confirm dia punya ni nut pun dah lock. Kaliper pun kita dah masuk balik. Ok, kita kena tengah ikat dia punya lower arm. Lower arm ni dah tak elok so untuk next project dia akan tukar sekali dia punya lower arm tu. Kita masuk balik dia punya caliper dia. Ok, lepas tu bila dah siap pasang gearbox semua, jadi owner minta kita request nak tukar filter filter gearbox. Lepas tu kita akan pasang sekali dia punya oil cooler works. Alright, barang owner beli sendiri, kita ambil buah pasang saja. Ok, let's go. So untuk laluan air kita dah bypasskan dia. Ok, dah bypass. Lepas tu kita akan masuk hose lah daripada sana, bawa ke depan. Ok, so kita dah custom dia punya bracket untuk gantung dia punya oil cooler. Hose pun kita dah masuk, bracket dia kiri kanan. Lepas tu bracket bawah dia, yang ni bracket bawah dia. Alright, so jom complete kan. Ok, alhamdulillah kereta dah siap, dah hidup. Kita check tengok takut ada leaking mana-mana kan. Lepas tu tengok ada punya condition. Ok, cun. So kita kena adjust balik dia punya tyre end ni, sebab tadi kita buka kan. Tengok kalau leaking tu siap. Ok, jom pasang. Ok, alhamdulillah dah siap. Owner dah boleh ambil kereta lah. Tak nampak dia punya oil cooler sebab pakai honeycomb. Ok, dah settle.